Okey, kita stop dekat Pendang sekejap. Kita berhenti minum air kelap, air nyok dekat Pendang. Tu kerana tengah rehat. Abang, tak sangka lah. Apa yang tak sangka Cik Na? Oi, dah main Pendang tu tak sangka lagi. Tengoklah kat belakang tu. Tapi kami memang tak sangka ada tasik Pendang di Pendang. Ini dah dekat umur 60 dah. Kali pertama tahu ada tasik dekat Pendang. So kawasan dia memang cantik sangat. Cantik banget, orang kata, Indonesia kata cantik banget. Memang sesuai untuk family kat sini. Ada perkataan yang nak boleh beritahu kata memang cantik, nice view dia. Tapi seluas mata memandang tasik. Jadi kawasan ni petang-petang dia orang kata banyak kaki pancing lah kat sini. So di belakang tu yang tengok bangunan tu adalah Pendang Lake Resort. So ada family room, ada yang bujang. Harga antara 130 dan ke atas lah. Tapi itulah macam terkesima lah juga. Pasal kita duk lalu tak pernah tahu pula kata. Berhenti kat sini. Bukan tak pernah pun, tak pernah tahu. Rupanya tempat ni cantik. Apa kegunaan bot ni sebenarnya? Tahu ni. Agak-agak lah. Kita mungkin bawa pergi ke di tengah-tengah tasik kot. Tapi tak tahulah yang mula penuh tu. Karam kita naik ni. Di sebelah sana ada Pendang Waterfront. So kalau bawa anak-anak, kanak-kanak boleh mandi kat situ. Cik Na, seronok tak tempat ni? Pandangan tengok depan tu. Cantik tak? Tapi kan kalau lah majlis daerah Pendang ni dia boleh sediakan tapak untuk camping kan, buat campsite kan, macam menarik lah. Tapi yang tak menariknya, dia buang sampah, dia buang bekas makanan kan. Dah ada tasik elok-elok. Tengok tasik, punyalah eloknya tasik. Dia kata laksa beras ni sedap tadi ni. Ada orang bagi tahu. Oh, Pendang Waterfront. Betul-betul cik kata tu. Ada budak-budak mandi. Kanak-kanak mana. Ada. Lihat. Pendang Waterfront. Kawasan ni memang dijaga oleh zaman. So dia orang baru lepas potong rumput. Sekarang dia buang sisa-sisa rumput tu. So ini view yang kita boleh nampak lah. Tu Cik Na dengan gagah dia bawa beg tu. Tu, tengok muka tu. Semangat, semangat. Semangat. Semangat main ke tempat yang tak pernah kita pijak. Selama ni duduk sangka kata kat belakang dalam ni tak ada apa benda. Rupanya ada tempat yang sangat menarik. Ada banyak gerai minuman yang ada di kawasan ni. Jom kita support peniaga-peniaga kecil yang ada di sekitar ni. Tu angin syok lah. Syok tu nampak tu. Banyak kereta parking di seberang sana tu. Bawa tikar, nampak kat situ duduk. Suasana dia memang elok. Jap. So, angin dia memang kuat. Memang tempat ni memang sesuai untuk kita datang santai-santai di sini. Kawasan tasik dia memang luas sangat. Ramai juga peniaga sini, no? Sini nama dia Darul Cafe. Dia ada kuih tiaw kerang. Apa lagi menu dia? Kita tengok. Ni menu dia. Kuih kerang, udang, kuih tiaw. Okey, syok lah kalau makan kat sini. Angin kan? Sambil ditemani oleh angin kan? Kopi panas. Panas.
Mau minum apa? Ayak lemon ada? Lemon ada? Lemon kosong ais. Lemon kosong ais. Okey, tu je. Okey. Lemon kosong ais. Cibok punya macam dok kata selalu. Ayak kopi. Kopi panas. Kopi panas. Tiga. Duduk dekat kedai Darul Cafe ni. Tuan kedai main hantar pula dah kat kita. Dia ingatkan Cik Noh dengan Cik Bok nak balik ke Perlis. Tapi kami ni abang kata tak tahu lagi kami ni tujuan nak ke mana lagi. Alhamdulillah lah rezeki hari ni. Rezeki dia bagi kita. Rasa apa ni? Mari kita tengok. Oh, kuih tiaw kerang. Tak apa, kita rasa dulu sikit sebabnya sekejap lagi kita bungkus. Kita bawa balik. Kat mana-mana kalau pergi mestilah kucing. Kucing suka kat kita ni. Kita makan kuih tiaw panas-panas tepi tasik. Apa perasaan dia? Syahdu lah. Syahdu. Bismillah. Sesuai dengan selera. Mantap. Boleh mainan dekat Darul Cafe. Darul Cafe dekat Tasik Pendang. Set dia telur mata. Okey. Dengan apa nama cabai jeruk. Orang utara kalau tak makan dengan cabai jeruk ni tak sah lah kuih tiaw. Terima kasih lah. Syukur alhamdulillah. Dah jom, lagi tak tahu nak pergi ke mana orang kita. Rupanya dekat sini boleh Parking camper van. park camper van. Dekat sini boleh lah kalau nak buat apa? Camping. Pecah kemah kat sini. Pacak kemah. Lepas tu orang yang pacak kemah Tapi kena minta kebenaran majlis kot. Oh, tu tak pastilah. Tapi boleh mengai lah. Ada baru ni dia kata daripada KL kot. Pacak 5 hari. Oh, sini. Mengai. Cantiknya tengok. Matahari. Sunset. Okey, selamat tinggal Tasik Pendang. So, kita jumpa lagi. Tempat ni memang cantik, memikat untuk santai-santai dan sebagainya. Ada tempat makan, ada tempat tidur. Kawasan ni pun tempat jadi orang jogging ya. Orang jogging kawasan ni. Pacak kemah pun boleh. Pacak kemah pun boleh, Nak camper tapi van kena pun ada boleh? kelulusan lah dengan majlis. Camper van. Apa? Motorhome. Okey, boleh semua. Ya, semakin petang semakin ramai lagi orang bawa family datang santai kat sini. Okey, jumpa lagi.